Datuk Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mendengar perbahasan daripada Yang Berhormat Bakri sebentar tadi, nampak beliau senada dengan kami di sebelah sini. Saya harap pihak kerajaan mengambil kira pandangan beliau dan saya harap YB Bakri nanti masa mengundi tak sokong usul ni. Yang Berhormat, kita ni sistem Westminster. Westminster ada disiplin dia, ada prinsip dia. Baik. Jadi saya akan ikut arahan whip. Itu sudah tentu, ya. Kita sekarang bincangkan sistem Westminster. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Itu semua talian hayat Yang Berhormat. Ya. Datuk Yang di-Pertua, kita hari ini berbincang tentang hak tempoh Perdana Menteri 10 tahun. Ini satu cadangan struktur. Saya sebenarnya pada asas tidak ada masalah dengan cadangan ini. Tapi izinkan saya bertanya dalam Dewan Yang Mulia ini, adakah masalah negara hari ini benar-benar berpunca daripada tempoh semata-mata? Sama seperti Yang Berhormat Bakri bangkitkan tadi. Ataupun adakah sebenarnya masalah dalam negara ini berpunca daripada bagaimana kuasa itu digunakan? 10 tahun tidak menjadikan seseorang itu zalim. 10 tahun juga tidak menjamin seseorang itu adil. Yang menentukannya ialah nilai. Kalau ada integriti, tempoh menjadi wasilah untuk terus melakukan kebaikan. Tapi kalau tidak ada integriti, tempoh itu akan menjadi alat untuk terus melakukan kerosakan. Kita boleh hadkan tempoh 10 tahun. Tapi jika dalam tempoh itu janji tak ditepati, teguran tak diterima, kritikan rakyat dianggap melalak tanpa faedah, kuasa digunakan untuk menyekat lawan politik, maka had masa tempoh jawatan itu hanyalah akan dianggap sebagai kosmetik dalam demokrasi. Datuk Yang di-Pertua, Islam tak pernah menetapkan had tempoh khusus dalam memimpin. Tapi Islam menetapkan nilai amanah dalam kepimpinan. Sejarah membuktikan Khalifah Umar Abdul Aziz yang satu masa dulu begitu diagung-agungkan oleh Yang Berhormat Bagan sebelah saya ini. Baginda Khalifah Umar ini hanya memerintah sekitar 2 tahun lebih sahaja. Tapi reformasinya dikenang berabad-abad. Kenapa? Kerana takut kepada Allah, kerana amanah dijaga, kerana kuasa tidak dipeluk tapi dipikul sebaiknya. Itu bezanya. Datuk Yang di-Pertua, kalau kita benar-benar mau mengekalkan pemusatan kuasa, maka satu perkara yang lebih penting daripada had tempoh ialah pengasingan kuasa dalam struktur eksekutif itu sendiri. Seperti ini disebut oleh kebanyakan ahli yang berhormat di sebelah sini, Perdana Menteri tidak sepatutnya memegang jawatan Menteri Keuangan secara serentak. Inilah sepatutnya reformasi yang dibawa pada hari ini, seperti disebut oleh Pak Simas dan Larut sebentar tadi. Kenapa? Kerana Perdana Menteri menentukan hala tuju kerajaan. Menteri Keuangan mengawal perbendaraan negara. Apabila dua kuasa ini berada pada orang yang sama, kita bukan saja bercakap tentang tempoh, tapi kita bercakap tentang tumpuan kuasa yang terlalu besar pada satu tangan. Maka apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya bercanggah dengan kenyataan media yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru sebelum ini oleh Menteri Undang-Undang. Menteri Undang-Undang kata untuk mengelakkan pemusatan kuasa terlalu banyak. Tapi dalam masa yang sama, diteruskan amalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan adalah orang yang sama. Dilihat kontradik, kerajaan kontradik dalam melaksanakan prinsip mereka pada hari ini. Kalau kita benar-benar mahukan reformasi, pisahkan jawatan itu. Biar ada semak dan imbang dalam kabinet sendiri. Biar keuangan negara diawasi oleh individu yang berbeza. Itulah reformasi yang lebih substantif daripada sekadar angka 10 tahun. Sebagai akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, jika pihak penyokong kerajaan, sebilangan daripadanya, menyatakan ini adalah undang-undang yang kononnya sebagai satu kejayaan pelaksanaan manifesto mereka, saya ingin tegaskan dalam Dewan Yang Mulia ini, ukuran kejayaan manifesto bukan pada berapa lama seorang Perdana Menteri boleh pegang jawatan. Tapi ukuran kejayaan manifesto sepatutnya ialah rakyat boleh hidup dengan baik. Rakyat boleh makan, ada rumah untuk berteduh, boleh pergi ke sekolah dengan selamat, harga barang terkawal dan pentadbiran yang adil. Negara ini tidak kekurangan undang-undang, negara ini memerlukan kepimpinan yang takut kepada Tuhan. Lebih baik 2 tahun yang penuh keberanian membuat perubahan daripada 10 tahun yang penuh dengan alasan. Lebih baik pemimpin yang boleh ditegur daripada pemimpin yang hanya mahu dipuji, kerana akhirnya yang akan menilai bukan sekadar rakyat di peti undi,
tapi Allah yang akan menilai di hari perhitungan. Pantun penutup Datuk Ini Petua, air tenang dalam perigi, jernih warnanya, tenang nyaman. Rakyat bersuara tanda peduli, bukan menyalak mencari perhatian. Cahaya pelita menyuluh desa, terang bukan kerana lamanya. Kuasa mulia kerana takwa, bukan kerana panjang masanya. Terima kasih Datuk Ini Petua. Terima kasih Yang Berhormat.